Ini bukan abang yang ketagih matcha ke? Ya, betul. Saya jual macam-macam jenis matcha. Saya jual Maggi matcha, hotdog matcha dan bubur matcha. Kenapa mahal sangat? Sebab kita orang pakai serbuk premium. Ni Abu Adudu Shrek. Satu lagi mahal sebab korang bukan target market kita orang. Tak nampak ke premium ni? Glove hitam, apron hitam. Nak sausage matcha satu? Boleh? Tak, Maggi. RM67. Ai, macam tak masak je. Mari saya try. Okey je. Ambil. Anda semua dalam bahaya. Siapa-siapa yang terbeli matcha dari Haras, orang semua dijangkiti oleh wabak matcha. Darah dia pun 67% matcha. Semenjak makan kat kedai Haras ni, aku dah jadi ketagih matcha. Hacau! Saya pun terkena wabak matcha ni. Mula-mula saya ingat ruang biasa. Tiba-tiba naik matcha kat kulit saya. Saya sarankan jangan beli di kedai Haras. Kepada siapa-siapa yang ada simptom ketagihan matcha, jangan risau. Progres saya dah 67%. Ini bukan Ada abang yang Maggi ketagih matcha matcha. ke? Ya, betul. Saya jual macam-macam jenis matcha. Saya jual Maggi matcha, hotdog matcha,